Selamat datang ke Majlis Pelancaran Program Kerangka Anti-Polis Sekolah SAFE peringkat SK-LKTP Palong Timur tahun 2026. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini dalam acara yang penting dalam mewujudkan sekolah yang selamat dan sejahtera. Takkan menyerah jejak ketampan, memimpin kota dalam tahanan. Ucapan Tuan kami nantikan, kata azimat penuh pesanan. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berusaha Cikgu Rizwan bin Abbas, Guru Besar SK-LKTP Palong Timur untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Alhamdulillah, pagi ini kita laksanakan satu program yang bermanfaat untuk panduan semua warga SK-LKTP Palong Timur berkaitan dengan buli. Okey. Saya mengambil kesempatan pagi ini mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada dua anggota polis yang bertugas di Batu Enam. Jadi kedua-dua anggota polis ni akan membantu kita memberi penjelasan buruknya atau kesan yang tak baik jika berlaku buli. Okey, jadi saya harap anak-anak ambil iktibar, ambil pelajaran, ambil nota untuk ingatan diri masing-masing. Setiap hari kita lihat ramai insan di sekeliling kita. Pernahkah kita terfikir jika ada seseorang yang sedang menyembunyikan kesedihan? Buli bukan hanya perbuatan yang kasar, kata-kata yang menyakitkan juga akan memberikan kesan yang mendalam. Buli ni berlaku dalam banyak cara, macam saya cakap tadi. Pertama, buli fizikal. Contoh macam menendang, tumbuk, tampar, tolak, cubit, pukul, rosakkan barang orang lain. Contoh kawan ni nak pergi kantin. Dia lalu, awak letak kaki awak, buat dia jatuh. Itu pun salah satu ciri-ciri buli. Ataupun sentuhan fizikal pada kawan-kawan itu dikatakan buli. Tapi bila mana kamu keluarkan perkataan yang merendahkan kawan, buat kawan terasa hati, marah, itu pun salah satu ciri-ciri buli. Jadinya kita tak boleh kutuk kawan. Contoh macam video tadi, kan? Boleh tak buat kawan macam tu? Cakap apa tadi? Busuk. Dekat video tadi dia kata kawan tu busuk, baju buruk. Boleh ke kita cakap macam tu? Tak boleh. Itu pun salah satu ciri-ciri buli. Bila mana kawan-kawan dah jadi sampai tahap stres, efek daripada apa yang awak buat, contoh hari-hari awak kutuk dia sampai dia tak nak pergi sekolah, duduk rumah termenung, stres, takut dia buat benda-benda yang tak baik. Ini efek-efek buli, kesan-kesan ataupun yang akan dapat pada orang yang mangsa yang dibuli. Tolong jangan rasa benda ni remeh sebab kesannya sangat-sangat besar. Mohonnya kami, warga sekolah kebangsaan LKTP Palong Timur, berdikar dengan penuh semangat dan kesungguhan untuk menolak segala bentuk perbuatan boleh sama ada secara fizikal, lisan, emosi maupun dalam talian. Kami berjanji untuk saling menghormati, menjaga perasaan dan maruah setiap warga sekolah. Dijemput Dance Corporal Muhammad Qadri bin Cik Bahaman dan Corporal Fazlina binti Daud.